Pernah tak kita tengok orang beli selipar beribu-ribu, sanggup labur untuk gaya? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Tapi bila kita ajak menabung emas, terus kata belum mampu lagi. Padahal nak mula simpan emas, RM100 pun dah boleh mula. Bezanya mudah je, selipar makin lama makin haus, makin susut nilainya. Tapi emas makin lama makin bernilai, makin kukuh harganya. Kita tak salah nak bergaya, tapi biarlah gaya datang selepas ada simpanan kukuh. Sebab tu bila kita mula simpan emas, walaupun cuma sedikit, kita sebenarnya sedang bina mindset orang yang berjaya, disiplin, konsisten dan pandai lindung nilai usaha sendiri. Dan kalau anda belum mula lagi, inilah masa dia. Jangan tunggu kaya baru nak simpan. Sebab yang kaya tu pun jadi kaya sebab mereka menyimpan. Biar selipar biasa tapi simpanan luar biasa. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.